Kita maklum bahawa manusia ada orang kaya, ada orang miskin. Orang kaya wajib bersyukur, orang miskin wajib bersabar. Mana yang lebih utama antara dua orang ini? Jawapannya firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu orang yang bertakwa. Bukan bersabar, bukan bersyukur, bertakwa. Justru kita katakan antara kedua-dua mereka, si kaya yang bersyukur, si miskin yang sabar, orang yang lebih mulia di sisi Allah ialah siapa yang lebih bertakwa antara kedua-dua mereka. Kalau orang kaya, adakah dia bersalah? Adakah dia berdosa dengan kaya? Kita kata taklah, selagi mana daripada jalan yang halal, tidak ada apa salahnya. Tapi dia ada tanggungjawab apa? Bersyukur. Demikian orang miskin. Adakah itu satu penghinaan? Kita kata taklah. Kalau itulah daya usaha dia, Allah takdirkan bahawa dia miskin, maka di situ dikatakan tanggungjawab kewajipan atas dia adalah untuk bersabar. Tapi dalam masa yang sama, masing-masing berlumba menambahkan ketakwaan dan keimanan menuju ke arah redha Allah Subhanahu wa taala.